Pada satu hari, di pagi hari Isnin, kelas 5 Gemilang sedang mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Putera dan rakan sekelasnya tidak mahu menumpukan perhatian di dalam kelas dan mereka sibuk bermain-main. Tanpa mereka sedari, pada hari itu, mereka akan mempelajari pengajaran yang sangat berharga. Okey, pelajar semua. Hari ini kita akan belajar tentang memartabatkan bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu purba yang merupakan kepada semua dialek Melayu. Bahasa Cikgu. budayanya berkembang. Faiz, ada soalan? Cikgu, kenapa kita kena belajar bahasa Melayu, cikgu? Bukankah bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa? Barulah cool speaking, cikgu. Betul cikgu, betul. Betul tu cikgu. Saya tengok sekolah sebelah semua full guna English. Oleh begitu para pelajar sekalian, kamu tahu betapa susahnya pahlawan Melayu ni nak mempertahankan bahasa Melayu kita? Cikgu, tapi apa je kita dengan pahlawan Melayu buat sebelum ni cikgu untuk mempertahankan bahasa Melayu? Okey, mari saya ceritakan tentang Maharaja Lela melawan menentang J.W.W. Birch. James Wheeler Woodford Birch dikenali sebagai J.W.W. Birch, seorang yang dilantik sebagai Residen British pertama di Perak pada tahun 1874. Silence. Now I need you to gather all the villagers and tell them their new resident has arrived. I now will take in taxes, will end the slavery and implement the new rules for my administration. Now go and gather the villagers. Sir, yes sir. Datuk Maharaja Lela, kami datang ni membuat laporan Datuk orang Inggeris tu. Ini makin lama makin lampau Datuk. Betul tu Datuk. Dia mendesak kami untuk membayar cukai yang tinggi. Seksa kami kalau kami tak nak bayar cukai itu. Bukan itu saja Datuk. Orang Inggeris ini suka mengganggu adat resam orang Melayu juga. Benar tu Datuk, saya setuju dengan pernyataan mereka ni. Setuju Datuk. Setuju. Kita kena kalah hari ni. Ya. Okey, baiklah. Selepas saya mendengar semua keluh kesah kalian, saya rasa kita kena singkirkan orang Inggeris itu. Apa pendapat kalian? Why J.W.W. Birch lagi solar tu shower? Who are you? What are you doing here? Lemak. Jadi, begitulah bagaimana Maharaja Lela boleh menentang J.W.W. Birch. Oh begitu cikgu. Gitu rupanya kenapa kita perlu memartabatkan bahasa Melayu. Faham? Pengajaran yang kita boleh dapati ialah penentangan pahlawan Melayu terhadap J.W.W. Birch
membuktikan bahawa masyarakat Melayu pada zaman itu tidak rela kehilangan kedaulatan bahasa Melayu, terutama sekali apabila British cuba campur tangan dalam adat dan hak orang Melayu. Tindakan tokoh seperti Datuk Maharaja Lela dan pejuang rakyat lain menunjukkan semangat keberanian serta kesetiaan mereka kepada negeri dan Sultan. Peristiwa ini juga memperlihatkan bahawa dasar British yang boleh mengenepikan adat tempatan boleh menjatuhkan rasa tidak puas hati, konflik dan pemberontakan. Secara keseluruhannya, kisah ini menggambarkan bahawa perjuangan mempertahankan maruah, kedaulatan bahasa Melayu dan identiti bangsa adalah nilai penting yang harus diwarisi sehingga hari ini.